ada satu solution lah yang aku tengok, di mana kalau contohnya let's say okay, build up lah, Liverpool dapat bola, and then apa yang kita nampak, Bradley push naik atas, Kerkes push naik atas, Van Dijk split dengan Konate, kemudiannya Gravenberch dia turun sebagai third centre back, dan ni lah bola tu boleh digerakkan daripada dia. Jadi split centre back, Kerkes dan juga Bradley ni boleh bermain game mereka sendiri. Tapi dia masalah sekarang ni ialah apa? 8 daripada 10 lawan Liverpool pula, dia kebiasaannya akan menggunakan setup yang aku cakap tadi lah, mid block ataupun low block, dan membuatkan pressing agresif Liverpool tu masih lagi, kalau andai kata ada tim yang berani buat, Liverpool akan sangkut. Dan sekarang ni tim yang aku cakap tadi berani buat tu, dia bukan setakat Arsenal contohnya, Chelsea, City, tapi dia dah merebak, mula menurun-nurun kepada yang bawah tu.